Dalam laporan khas semalam, kami menyentuh mutu pengadilan dan penjurian berat sebelah yang sering berlaku di Tamasya Sukan C. Bagi mengelakkan ia terus menjadi budaya selepas 6 dekad Sukan C diwujudkan, perlu ada negara penganjur yang menunjukkan contoh terbaik. Dan Malaysia, selaku tuan rumah edisi seterusnya, wajar menjadi penanda aras baru akan mutu pengadilan sukan di tahap tertinggi. Ikuti siri kedua laporan bersama Al-Syaiful Nazib Talib. Selain Persekutuan Sukan C, CGF yang perlu lebih cakna dengan tidak lagi menyokong atau memberi kelonggaran berterusan terhadap budaya memilih acara yang memberi kelebihan melampau kepada tuan rumah penganjur. Pemerhati sukan turut mencadangkan bahawa ada piawaian tinggi dan standard baharu yang perlu diikuti negara penganjur dalam penyenaraian pengadil dan juri selepas ini. Kita harus mengkaji, imbas kembali apakah kelemahan-kelemahan daripada segi pemakaian what we call the good practices. Good practice yang dikaitkan kepada persatuan sukan ini. Misalnya hoki. Hoki dia punya tournament tu ada tournament director yang dilantik oleh Persatuan Hoki Antarabangsa. Bukan dijemput secara dasar kawan dengan kawan dari mana-mana yang dikenal. Jadi ini akan memberi suatu rasa keyakinan bahawa orang yang dilantik oleh Persatuan Sukan Antarabangsa ada orang yang berwibawa, ada integriti dan ada track record yang baik dan tidak senang dipertikaikan akan apa-apa keputusan ataupun tindak tanduk di dalam kejohanan. Kekerapan menggunakan pengadil dan juri dari kalangan negara bertanding juga perlu dihadkan bagi acara-acara sukan subjektif bagi mengelakkan keputusan pilih kasih. CGF wajar menepati standard sukan dunia utama lain yang menggunakan penjurian bertaraf Olimpik bagi memastikan kualiti sukan C diiktiraf sebagai tamasya serantau berkredibiliti. Yang dilantik oleh pihak Persatuan Sukan Antarabangsa ini melibatkan kos. Tetapi pada masa yang sama, apakah kosnya terhadap kepentingan kita punya secara kehormatan kita punya integriti, kita punya dignity apabila orang akan melemparkan tuduhan bahawa kita tidak telus dan kita cuba menipu. Jadi ini suatu perkara yang kita tak boleh abaikan dari segi nilai dia. Dan kalau kita harus berbelanja lebih sedikit, itu pada pendapat saya adalah satu expenditure yang berpatutan. Aspek modifikasi undang-undang pertandingan juga turut perlu diperhalusi bagi mengelakkan tuan rumah mengambil kesempatan dari sukan tertentu. Malah bengkel pengadilan perlu diperhebat termasuk bentuk hukuman buat pengadil yang memiliki rekod keputusan kontroversi. Kemenangan dengan cara tidak adil atas kapasiti bonus tuan rumah tidak seharusnya terus menjadi pegangan meskipun setiap negara penganjur semestinya berusaha gigih untuk membuktikan kewibawaan dari pelbagai sudut tata kelola dalam dan luar gelanggang. Selaku tuan rumah seterusnya, Malaysia wajar memulakan penanda aras baru serta menunjukkan cara bagaimanapun kejayaan boleh dihasilkan tanpa mengenepikan integriti sukan. Al-Syaiful Nazib Talib, Sukan TV3.